Pihak tentera Thai telah kematian 9 orang dan sakit 120 orang. Apakah maklumat ni? Dengan secara lanjutnya, maka jangan lupa sebelum daripada kita nak pergi tahu perkenaan dengan maklumat-maklumat dan khabar ni, baiklah kita minta ada satu orang satu like, satu orang satu share untuk menyebarkan video kepada peminat-peminat yang diikuti bersama yang lain lagi. Yang ni saya dapat daripada Rendin. Ini salah satunya yang saya pungut juga, iaitu perkenaan dengan kematian 9 orang daripada pegawai KJL ataupun dikatakan tentera askar yang duduk buat perjagaan di antara pertikaian yang ada di kawasan Kambuja saat itu. Pada tanggal 11 yang saya ambil daripada Rendin Jenny itu, pada tanggal 11 bulan 12 tahun 2025, dia kata pihak KJL ataupun tentera Asia Thai itu telah kematian 9 orang dan sakit 120 orang, semua jumlah tu. Dengan oleh kerana pihak Kambuja saat itu guna senjata BM21 dan juga ia guna drone membunuh diri hatari kepada beberapa tempat ataupun sasaran sebelah Lake Thai itu, maka di situlah membawa kejadian kematian ramai dan juga kerusakan dan kesakitan ramai terhadap penjaga-penjaga dan juga pegawai KJL ataupun tentera yang duduk di hampir setara dengan di antara Thai dengan Kambuja tu. Dan telah dilaporkan dan telah berkata oleh Amerika Syarikat bahawasanya bantuan ni adalah daripada China. Daripada China. China lah orang yang buat perhubungan dan juga bantuan kepada Kambuja. China ni dia tolong rakyat Kambuja ni yang duduk di dalam kesusahan di hampir dekat setara tu beberapa daripada mata-wai dan juga iawi bantuan kepada Kambuja dengan beberapa untuk memperhidupkan ekonomi Kambuja. Itu hak laporan daripada Amerika Syarikat dan juga daripada wartawan lain pun kata belah tu juga dah. Jadi China ni wi bantuan lah terhadap orang-orang yang duduk di keadaan suasana begitu, duduk dalam kesusahan di setara tu, maka China wi bantuan. Dan juga senjata-senjata yang digunakan oleh Kambuja untuk tembak hantar mari kepada Thai sana itu daripada senjata yang bernama BM21 tu hak daripada buatan China juga, dan juga daripada drone yang membunuhkan diri hantar masuk pergi ketika mati ramai tu dah 9 orang dah sakit 120 orang tu, hak tu pun kata setengahnya daripada China juga. Hak tu dengan sebenarnya saya pun tak ada dah lagu manalah satu lagi tu kita nanti ikuti bersamalah perkenaan itu. Itu hak telah berkatakan oleh Amerika Syarikat saja. Hak sebenar lagu mana kemungkinan pun begitulah. Oleh kerana China saat itu dia nak dia nak tolong bantu daripada di segi kemanusiaan. Oleh kerana Kambuja ni tidak ada alat senjata yang kuat, tidak ada alat senjata yang begitu canggih, malaikat bantuan daripada China lah, mungkin begitu. Dan seterusnya sikit lagi perkenaan dengan parlimen digubah ataupun digubarkan parlimen, iaitu Yuk Sepah. Apabila Yuk Sepah di dalam negara Thai ni, perkara-perkara hak berkaitan dengan kerajaan hak telah jadi seperti anutin tu, dan apa hak dia projek hak dia tu, maka ada setengahnya membatalkan. Setengah daripadanya hak batal tu masalahnya konlakreng daripada pek 2 tu. Sekarang learning tu orang panggil putus dan juga habis masa dengan sebab kerajaan hak nak berjalan tu telah Yuk Sepah ataupun gubah parlimen dia saat itu, maka perkenaan dengan duit nak masuk konlakreng adapun setengah sore tu dah dibatalkan. Malaikat diizini ataupun dianumat oleh pihak ke kota semula, barulah boleh jalan klik duit tu. Sekiranya kerajaan yang sementara mari nak ganti, nak menguruskan ataupun nak peluluhkan perkara tu tak boleh. Malaikat kena beri keizin ni daripada pihak ke kota, barulah duit tu boleh jalan klik semula. Adapun duit bahagia perkenaan dengan bantuan dengan banjir tu ataupun dikatakan Yuya Nam Tuam tu, hak tu hak naik akar merah tu belum tentu lagi. Kerajaan nak berjalan terus ke nak berhenti sekat tu. Adapun hak naik garis ataupun warna hijau tu, hak tu masuk dah, boleh dah hak tu. Kerana dia berjalan terus dah, duduk di dalam masa
nak bagi dan juga sapa kepada rakyat yang duduk di dalam keadaan susah dengan sebab banjir besar baru ni, maka hak naik warna hijau tu, hak tu boleh. Adapun hak duk di warna merah tu belum tentu lagi. Nanti tengok keadaan suasana pihak kerajaan dan juga daripada pihak-pihak yang berkenaan tu nak membicara lagu mana dengan hal tu. Sekiranya telah bui bersetuju di antara pihak kerajaan dan juga pembicara, maka duit tu akan boleh jugalah kepada orang yang tak boleh lagi berkenaan dengan duit yoya enam tuan ataupun duit bantuan untuk orang selebah tu. Itu maklumat-maklumat yang saya pungut daripada berita Daily News telah bui kenyataan begitulah di dalam wartawan dia. Dan seterusnya ada soalan pertanyaan daripada pihak peminat-peminat kita lah daripada FC itu, tanya kata kerana Cina boleh tolong orang Palestin tu dengan $100 juta ataupun 3,200 juta baht dia. Dengan sebab apa boleh tolong? Boleh orang-orang Islam lain lagi tu tak tolong. Dia gini, Cina ni dia tolong semata-mata. Ikut di mana tepat. Oleh kerana Cina ni dia tak biasa kelahi balah. Dan orang Islam pun tak biasa kelahi balah dengan Cina. Tak ada di dalam sejarah kata Islam ni bergabung dengan Saudi pun tak ada. Dan Islam ni Iraq ke bergabung dengan Cina tak ada. Iran pun tak ada, dan juga Kuwait dan semua tak ada biasa berlaku di dalam sejarah kata orang-orang negara Islam seluruhnya bergabung dengan ataupun jadi seteru dengan Cina, tak ada. Lalu itulah Cina dia membatukan akan Palestin dengan sebab salah satunya dia tu nampak kata manfaat dan faedah banyak lagi ke depan tu. Dan juga di dalam masa sejarah dulu-dulu pihak Cina jugalah orang yang mendamaikan di antara Islam yang bergabung sama Islam. Cina juga yang mendamaikan, seperti di masa beberapa tahun lepas, iaitu pertikaian di antara Saudi dengan Yaman. Maka orang yang berdamai, orang yang mendamaikan di antara tu Cina juga. Mari buat we baik kelak, we sejuk. Dan juga di antara yang lain lagi seperti Iran. Biasa berlaku pertikaian, maka Cina juga telah memperdamaikan di antara gulawai dia tu, termasuk daripada Syria hak dulu. Syria hak dulu. Maka hari ni pula yang saya dapat laporan daripada berita bahawasanya pihak Israeliah saat itu merutuhkan atau punggah akan tempat buat peringatan, orang panggil Al-Qassam tu. Asal je Al-Qassam tu, maka dia satu kematian lah kubur situ, tempat taruh mayat seorang perjuangan yang ada di dalam Palestin dari masa dulu. Maka pihak Israeliah nak punggah akan bangunan-bangunan seperti mana makam Al-Qassam tu, dia nak punggah. Sekarang ni dia punggah lah, dia buai dah kemah-kemah ada tudung tu. Dia kata Al-Qassam ni lah sebagai asal dan juga menunjuki kepada kejahatan jadi teroris ataupun pengarai. Maka tak boleh taruh kubur dia, kena buai. Kerana dia ni salah satu seorang yang menjadi teroris, tak boleh siapa duk buat peringatan dengan dia, tak boleh. Ataupun orang nak buat peringatan dengan dia tak boleh. Lalu tu dia nak ubah, nak weh tu di dalam tempat bombing rapasai hak Palestin duduk dalam negara dia tu, dia nak weh. Al-Qassam ni siapa? Iaitu kalau mengikut daripada warta sejarah, kaji kata, kata ialah ia ni seorang perjuangan daripada Syria. Mari duduk bersama, bertampak dan berumuh di dalam Palestin, dan dia juga orang yang membangunkan Palestin supaya lebih gagah untuk melawankan Israeliah di masa dulu-dulu itu. Itulah maklumat ringkasan yang saya nak beritahu kepada saudara-saudara yang diikuti bersama di dalam video ni. Sekiranya ada maklumat yang terbaru, saya akan sampaikan kepada saudara yang ada lagi hadut tunggu-tunggu nanti untuk tahu khabar. Tapi dalam wartawan kita ni, kita nak royak jadi banyak perkara lah. Boleh tahu banyak berita tu, berita ni, maklumat tu, maklumat ni, supaya nak pakat-pakat boleh tahu. Bukan kata sekarang-sekarang tak ada, sekarang tu sekarang tak. Sekiranya saya dapat maklumat beberapa banyak pun, saya nak buat satu video ya. Tak berulang-ulang di atas video yang lain tak.
sebuah ke nak beri sudah beri pakat boleh tahu semua dah. Maka jangan lupalah supaya beri semangat kepada pemberita dan juga pemberoyak dah, satu orang satu like, satu orang satu share, tekan follow dan sebarkan video ini untuk beritahu kepada orang ramai. Sekadar ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.